Hibbah. Nampak? Hibbah ni maknanya memberi. Tak? Ni saya hebahkan air ni kepada awak. Nah, syaratnya saya terima. Sah. Ni tanah ni saya ayah ubikan awak lah. Dia kata ke anak dia. Masa ayah hidup ni, ayah hebah ke awak dah. Itu maksudnya. Siap baru lepas mati. Kalau aku mati, tanah aku atau rumah sewa aku yang disimpan untukku itu beri kepada anak saudara aku, hak busu tu. Contoh, maka baru sah. Maka lepas pada dia mati, dapatlah pada anak saudara dia. Kerana anak saudara dia tadi bukan waris. Adapun kalau wasiat itu pada anak-anak tak sah. Wasiat ke bini tak sah. Pasal bini waris. Wasiat ke mak tak sah. Mak adalah waris. Nabi kata la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris.